Cerita seram Balai Bomba Lama Kuala Lipis. Zaman dulu, sebelum Kuala Lipis ada balai bomba baru dekat pejabat kesihatan, semua operasi bomba dijalankan dari balai lama di Jalan Besar Lipis. Sebuah bangunan kayu 2 tingkat yang sekarang dah kosong. Kata orang lama, waktu tu bomba semua masih sukarelawan. Tapi bila malam, ramai yang enggan bertugas sorang-sorang. Bukan sebab takut api, tapi sebab ada yang jaga balai tu. Seorang anggota lama pernah cerita, setiap kali dia jaga malam, dia akan dengar bunyi loceng panggilan kecemasan berbunyi sendiri. Bila dia turun ke bawah untuk tengok, semua senyap, tapi bau asap kuat macam baru lepas kebakaran. Suatu malam, dia nampak seorang lelaki berpakaian seragam bomba lama berdiri di depan trak merah tua tengah basuh hos getah dengan perlahan. Dia tegur, "Encik, bukan giliran abang malam ni?" Tapi lelaki tu tak jawab, cuma toleh perlahan, dan mukanya hitam legam, berasap macam terbakar. Keesokan harinya, mereka semak senarai lama ahli bomba sukarelawan. Nama lelaki itu memang ada, tapi dia dilaporkan terkorban dalam kebakaran tahun 1968. Sekarang, balai bomba lama tu dah sunyi, tapi orang yang lalu waktu malam masih dengar bunyi loceng dan nampak cahaya merah berkelip di dalam bangunan yang dah lama ditinggalkan. Macam masih ada yang bertugas.